Kubang Krian atau Kubeh Kie. Demo tahu kodok asal usul nama Kubeh Kie? Kubang Krian merupakan satu daerah di dalam jajahan Kota Baru. Kubang Krian ni terletak 5 km sahaja dari bandar Kota Baru, Kelantan. Nama Kubang Krian diambil sempena nama kubang yang banyak terdapat di kawasan ini. Kubang-kubang itu merupakan tempat di mana kerbau mandi ataupun berkubang. Di kawasan kubang ini juga terdapat beberapa pokok iaitu pokok krian. Bermula dari situlah nama Kubang Krian diambil iaitu kubang dan pokok krian menjadi Kubang Krian. Sebelum ini, Kubang Krian merupakan sebahagian daripada daerah Lundang yang diasaskan pada tahun 1801 oleh Kebawah Duli Yang Maha Mulia Sultan Muhammad yang pertama. Pada pertengahan tahun 1970-an, daerah Kubang Krian telah dipecahkan daripada daerah Lundang dan diberi satu daerah baru iaitu Kubang Krian. Kini, Bandar Kubang Krian telah membangun dengan pesat di mana terdapatnya Hospital Universiti Sains Malaysia dan Kampus Kesihatan. Hospital Universiti Sains Malaysia kini telah diberi nama Hospital Pakar USM sejak tahun 1983. Kubang Krian juga diberi jolokan Bandar Diraja Al-Muhammadi kerana menjadi pusat Diraja Negeri Kelantan. Di Kubang Krian terdapat 3 buah istana diraja iaitu Istana Negeri yang menjadi kediaman Kebawah Duli Yang Maha Mulia Sultan Muhammad ke-5, Istana Mahkota yang menjadi kediaman Yang Maha Mulia Raja Perempuan Kelantan iaitu Tengku Anis Ibni Tengku Abdul Hamid, dan Rumah Gu yang menjadi kediaman rasmi Yang Teramat Mulia Tengku Mahkota Kelantan. Bah, lagu mana set Kubeh Kie? Demo beres ke dak?